Halo guys, welcome back my YouTube channel Aiman Official. So hari ni saya nak makan bakso aci namanya. Saya nak makan seorang-seorang. Caca ni sibuk nak ikut sebab sedap dia nak ikut juga. Bakso aci ni saya campur dengan cilok tahu saya beli sendiri ni. Banyak saya taruh. Lepas tu ada pentol, ada dia punya keropok kecil-kecil. Uish, banyak korang. Dan pedas korang. Jangan lupa. Dan tak lupa saya taruh limau sekejap lagi. Nanti kita campur dengan limau ni korang. Dan banyak-banyak ni. Dah tak sabar nak makan Caca. Pada korang yang baru masuk YouTube channel Aiman Official, jangan lupa untuk like, komen, share, tekan laju bawah lah. Mantap korang. Tak perlu banyak cakap, langsung kita gas makan. Sebab Caca dah tak sabar. Sebelum kita makan, mari kita baca doa dulu. Okey korang, dah. Ya, saya ambil sudu. Tunggu. Kita akan campur dengan limau. Kau sabar, kau lapar Sabar. Aku memang lapar. Taruh limau dulu korang. Lagi lah. Okey. Caca, nak? Nak. Buka sini. Okey. Satu je? Dah, satu je. Bakso dua. Satu je lagi. Stop. Okey. Licin kan? Licin, okey. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita rasa pentolnya. Sedap. Bakso aci ni dah lama sampai dan lama saya tak buat. Saya kira dah basi. Rupanya tak. Memang sedap orang. Okey, kita rasa cilok tahunya. Panas korang, baru masak. Limau. Limau. Dah. Sedap lah cilok tahu korang. Cilok tahu saya beli sendiri tau. Tak bakso acinya. Ni korang kalau beli memang sedap. Ni korang kena cuba. Memang sedap lah korang. Saya tak taruh cili sebab memang dah pedas lah korang. Caca takut tak kuat. Ini pun dah pedas saja. Sedap lah masam. Tapi tak ada pedas sangat. Aduh. Pedas. Apa? Ni. Panas. Cilok tahunya. Panas pedas lagi kan. Panas bukan tambah pedas, tambah sedap. Betul. Sorry tau, kalau ada yang sengit, kurang cantik, pasal rekod pakai handset je. Tak ada kamera sebab belum ada kamera. Nanti akan belilah. Pakai handset dulu. Keropok je. Bukan tahu. Kan? Mana kopok dia? Tahu ni. Mana kopok? Nak. Keropok. Ni. Pedas orang. Akan letak kat sini. So dia korang Rahim tak ada.
Kan? Lain konten Jangan. Kak Nana Ita. Kali berdua dengan Caca je. Ambil Audi tak? Oh, hidup. Apa tak hidup? Aduh. Ya ampun. Pedas. Ampun. Campur yang cilok tahu sedap orang. Tidak tahu. Sorry tau saya buat konten jarang upload video sebab saya tak tahu nak cadangan makanan apa. Ni cadangan saya jumpa lah. Tak tahu esok cadangan apa. Korang bagilah cadangan makanan yang boleh saya buat lah. Yang tak boleh tu saya tak buat lah. Tapi ni sedap orang. Saya tak tipu orang. Korang boleh try. Pedas tak? Pas dia cakap pedas, macam nak ikut. Apa je dah? Enggak. Kalau tak pedas tak gembak ah. Korang. Saya suka limau. Ya. Diaduk-aduk. Ini dia punya apa masuk? Kelopak kecil. Okay. Penyus. Ya. Sorry lah. Kalau dia cucuk. Sebab pedas. Jangan asyik cakap dia terus. Kenapa? Jangan asyik cakap terus. Memang harus cakap. Kalau tak cakap, macam mana orang nak tengok kita? Orang nak tengok kita makan, dia cakap. Betul tak orang? Caca tak sesuai kat konten bakso buang kan ni. Sesuai. Tak sesuai? Cakap. Okay. Kita buat konten bakso. Caca harus ikut Kata bakso. betul. Sedap tak? Pandai tak bakso masak? Pandai. Caca tahu tak makan je? Tak suka. Apa? Macam suka bakso. Bakso. Macam sidok ni tak suka. Bakso lah tak suka. Sup yang macam kuah ni. Kuah, limau. Bakso lah tu suka lah. Termasuk. Apa dah? Saya suka cilok tahu dia. Kalau kakak suka kuah, limau, bakso. Sebab sedap. Aku. Korang kena cuba ni, kan? Korang kalau beli bakso Aceh, jangan lupa korang beli cilok tahu campur. Sedap. Lagi Ni, sedap cilok tahu letak dia. limau. Cilok tahu je memang sedap korang. Lagi Campur. sedap letak limau. Limau sedap juga. Yang suka masam taruh limau. Yang tak suka jangan taruh limau. Saya Yang tahu korang. suka lah. Atau nak letak lagi? Limau bagi. Masam. Nah. Ya.
Nanti tak makan. Makan tu je. Masam dah. Atau bukan makan sangat kuahnya. Nanti masam. Tak sedap. Oh, ya. Tak dua je. Ini pun dah masam dah. Hajar suka masam. Suka masam. Iya. Korang apa? Korang kena beli bakso. Bakso. Okay. Beli. RM2. Macam main. Macam main ipin-ipin. Beli ayam. Caca suka ya ikut. Kalau bakso konten Caca ikut ya? Ya. Caca tahu besok buat konten apa? Apa? Besok buat konten cinta hantu. Cinta hantu diorang tak suka. Bukan. Konten cinta hantu sampai dengan makan jajan. Diorang tak setuju. Jadi buat konten Diorang suka makan-makan. Tengok bakso makan-makan dengan Caca, dengan Mama. Tahu. Macam mana besok kita buat konten aiskrim? Aiskrim dah ada tu. Ya. Macam Kalau diorang setuju, kita buat lagi lah. Korang setuju tak kita buat konten aiskrim? Konten apa lagi? Caca tak tahu. Besok buat konten samyang lah. Samyang sepi. Kak Jong, ikut diorang lah. Diorang cakap konten apa nanti kita ikut. Yang mana boleh paksa buat. Okey. Korang kata nak buat konten apa, kita akan buat kan? Dan bersama Caca. Yang Bibi ompong ini. Pedas doh. Tapi Caca tak terasa tak ada pedas sangat. Memang sedap lah korang. Tempat bakso ni, buah ni Caca suka. Ya. Masam-masam. Caca puas tak? Puas? Tak boleh cakap apa, memang sedap orang. Tak kecewa. Pedas mana ada? Memang terbaik, mantap. Okey korang. Kita dah sampai dekat penghujung rancangan. Nampaknya tak boleh habiskan sebab pedas juga, tapi sedap lah. Boleh bagi Kak Ita rasa. Memang sedap lah ni. Korang yang dah sudi tengok YouTube channel Aiman Official, terima kasih. Mana dah support, mana yang tak support pun, semuanya terima kasih banyak-banyak lah. Thank you. Semoga kita jumpa di video selanjutnya yang lebih menarik dan mantap. Jangan lupa tengok video selanjutnya. Bye bye, jumpa lagi.